Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada Haji Mat Syah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita melihat kitab Bulughul Maram insya-Allah, ya. Dan kita sampai pada muka surat yang ke 912, tuan-tuan ya, yang ada kitab, sila buka muka surat 912, hadis yang ke 1592 ya, insya-Allah. Jadi 912 tu teks Arab dia, kita tengok, jangan tengok terjemahan tuan-tuan ya. Sebab terjemahan ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Sebab buku ada ya. Jadi bila tuan-tuan datang kelas, kalau ustaz baca teks hadis, tuan-tuan tengok teks hadis tu yang Arab tu. Ya, ustaz terjemahkan satu-satu. Kalau kita baca Quran, tuan-tuan tengok ya, satu-satu juga sebab kita buat terjemahan perkata. Hadis ataupun Quran, ustaz akan buat terjemahan perkata ya, maknanya apa kita panggil word by word translation. Jadi tuan-tuan boleh dapat manfaat daripada perkataan tu ya, belajar vocabulary apa ni Quran dan hadis. An Abi Hurairah qala ya. Jadi kita akan jumpa selalu macam inilah dalam hadis. An Abi Hurairah ya, an daripada Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah adalah gelaran untuk Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abu ataupun Abi itu biasanya bukan nama dia lah. Itu adalah gelaran kita panggil ya. Kalau nisbah kepada anak lelaki dia, maka itu dipanggil kunyah. Gelaran kunyah. Kaf nun ya tak marbutah. Kaf nun ya tak marbutah. Ulang lagi. Kaf nun ya tak marbutah. Kunyah. Rumi dia Kun. Ya, YAH kunyah. Ya, apa makna kunyah ni? Ya, kunyah ni adalah nisbah ya seorang bapa kepada anak lelaki sulung dia. Jadi oleh kerana Nabi itu, anak sulung lelaki Nabi Al-Qasim, maka Nabi dipanggil Abul Qasim. Itu dipanggil gelaran dalam bentuk kunyah. Ya, jadi kalau apa kita panggil, ya, seseorang lelaki itu ada anak lelaki, ya, seorang bapa itu ada anak lelaki, maka nisbah pada anak lelaki itu. Walaupun ada anak perempuan, ya, tapi yang dikira adalah anak lelaki dia. Jadi anak lelaki dia yang mana satu, ya, anak lelaki yang sulung. Jadi kalau ada anak lelaki sulung, maka itulah ya yang diambil sebagai nisbah dia dipanggil kunyah. Kaf nun ya tak marbutah ya. KU kunyah KUNIAH lah kunyah. Tu dia punya ejaan Rumi dia ya. Tapi Abu Hurairah ni, Hurairah tu bukan anak dia. Hurairah tu adalah anak kucing betina. Ya, jadi ini bukan gelaran kunyah ya, ini memang gelaran lakop dipanggil. Lakop tu ya contoh gelaran orang lah. Nisbah kepada apa? Kepada kebiasaan dia. Macam Abu Hurairah ni pasal kucing-kucing suka dengan dia. Walaupun dia orang miskin, tak boleh bagi makan ke kucing pun, ya. Tapi kucing suka datang ke dia, ya, pasal dia ni orang baik. Jadi pelajaran yang kita belajar apa tuan-tuan? Kesimpulan dia. Kita kalau baik, ya, malaikat suka, ya, makhluk Allah suka, termasuk binatang-binatang pun suka pada kita tuan-tuan. Sayang kita. Ya, itu pengajaran dia. Jadi apa yang kita kena buat action plan dia tuan-tuan ya. Action plan dia ialah kita kena jadi baik lah ya. Kena baik dengan alam. Kena baik dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi baik itu dalam arti kata yang betul lah. Baik itu mana tak buat jahat pada dia ya. Kita tak ada sakit hati pada dia, tak buat jahat. Kemudian kita tidak mencari peluang untuk menjatuhkan dia ya. Kemudian kita doakan kebaikan pada dia ya, dan apa kita panggil ya, kita berusaha untuk berdamai ya dengan dia. Tak nak marah ya, walaupun kadang-kadang ada rasa sakit hati, ada rasa sesuatu yang tak seronok kan, tapi kita buanglah benda tu jauh-jauh. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya, jauhkan diri daripada benda-benda tersebut. Sebab apa? Sebab bila kita berdamai dengan alam ni tuan-tuan ya, kita jadi orang soleh. Orang soleh itu orang yang berdamai dengan alam dia, dengan ya tentu dengan perintah Allah, larangan Allah,
ya, perintah Nabi dan Rasul, ya, dengan jiran, dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dia berdamai. Orang yang berdamai itu dipanggil orang soleh, ya, orang yang berbuat baik, ya, berdamai dengan persekitaran dia, environment dia, tuan-tuan. Ya, tak ada saja-saja tebang pokok ke patah-patahkan kayu dan sebagainya, tak, ya, dia buat benda baik. Itu dipanggil orang soleh. Ya, perkataan apa ni penuh dia kita panggil solah. Ya, solah. Sebab tu seorang raja yang hebat namanya Salahuddin, Solah. Ya, bukan Soleh, tuan-tuan, ya. Boleh juga Solehuddin boleh, tapi yang betulnya Salahuddin. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi, raja daripada bangsa Kurdi yang Allah bagi kelebihan pada dia dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ya, Al-Masjidil Aqsa untuk kali yang kedua setelah dirampas oleh orang-orang Kristian, ya, The Crusaders. Jadi pejuang agama Kristian ni rampas apa ni masjid tersebut, ya, daripada orang Islam. Kemudian orang Islam ambil balik, ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Abu Hurairah ni dia punya lakop dia tentang gelaran dia, ya. Bukan kunyah, ya. Kalau kunyah macam kita kata Nabi Abul Qasim tu kunyah. Gelaran diambil daripada anak sulung lelaki. Ya, Saidina Ali ada anak sulung Al Hasan. Jadi dia dipanggil Abul Hasan. Itu kunyah, gelaran daripada kunyah. Tapi kalau Abu Bakar, ya, bapa kepada saudara, tu gelaran dia, lakop dia. Abu Hurairah lakop dia, tuan-tuan, ya. Dan ramai lagi lah, ya, kalau kita jumpa kita akan sebutlah satu-satu. Abu Hurairah ni orang Yaman. Bila dia orang Yaman, maknanya dia masuk Islam lambat. Ya, yang masuk Islam mula-mula dah tentulah orang Mekah kan. Lepas orang Mekah, orang Madinah. Ya, lepas tu baru datang orang Yaman, orang daripada negeri Syam, ya, daripada Iraq, ya, Parsi dan sebagainya. Jadi Abu Hurairah ni antara yang lambat masuk Islam. Ya, malah dia masuk Islam pada tahun yang ketujuh Hijrah. Maknanya Nabi dah 7 tahun berada di Madinah tu baru dia masuk Islam. Mana lambat lah, tuan-tuan. Ya, kerana Nabi duduk di Madinah berapa tahun? Hanya 10 tahun. Ya, kalau tahun yang ketujuh, ya, maknanya tahun yang ketujuh tu, tahun yang ketujuh dia baru masuk Islam. Maknanya baki dia dengan Nabi tu ada 3 tahun. Tahun 7, tuan-tuan, ya, baki dia 8, 9, 10, awal 11 Nabi dah wafat. Maknanya dia punya kontak, ya, kontak hours dia, ya, ataupun masa dia dengan Nabi tu cukup tak banyak, tak panjang. Tetapi yang peliknya dia jadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi pelik lah, ya, masuk Islam lambat. Dia dapat kalahkan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ya, dari segi hafalan hadis dia paling banyak, tuan-tuan. Jadi mesti ada rahsia dia kan. Macam mana dia boleh jadi penghafal hadis yang paling banyak? Ya, mesti ada sebab, tuan-tuan. Ya, apa sebab dia? Pasal apa dia boleh menghafal hadis yang paling banyak? Ya, Kak Mariatun. Agaknya apa sebab Abu Hurairah masuk Islam lambat? Tapi dapat yang paling banyak. Sebab apa? Ada 4 reason. Bagi satu je, tuan-tuan. Ya. Apa ni Haji Hassan Kak Noraini ada apa? Apa sebab dia? Satu je, tuan-tuan. Ya. Ustaz tak zalim, ya. Ada 4 jawapan. Ustaz minta satu saja. Ya, salah tak apa, tuan-tuan jangan takut, ya. Pasal apa? Sebab kalau tidak tuan-tuan akan tertidur nanti. Tuan-tuan dengar ustaz seorang cakap je, tuan-tuan tak ada respon. Ya, silakan apa ni, apa kita panggil, ya, Kak Nora ini, ya, Haji Ustaz dia Hassan. seorang ahli sufa ke? Pasal Oh, dia ahli sufah. Ahli sufah tu yang duduk kat mana Haji Hassan? kat Ambin-Ambin dekat tu. Dekat Raudah tu. Raudah, tempat Eh, solat, ya. Ahli sufah tu kat mana tu? Serambi Masjid Nabawi. Serambi, Serambi, balcony lah. Kalau susah nak sebut Serambi itu balcony. Balcony itu maknanya kawasan sebelum masuk ke Raudah tu, ya, ada balcony dia. Di situlah dia duduk. Dia full time. Apa lagi sebab dia boleh, ya, dia duduk di situ. Mana kalau dia duduk di situ, ya, apa kelebihan orang duduk situ tu? Bila duduk di situ maknanya apa tu? Dia belajar. Dengan Dia selalu belajar, jumpa Ustaz. Rasulullah. Apa Kak Mas? Dia hampir dengan Rasulullah, dia tak ada kerja, dia tumpukan pada belajar. Ya, dia tak ada bekerja, tuan-tuan, ya. Jadi dia tak bekerja. Maknanya dia jobless. Kerja dia full time belajar hadis, ya, belajar Quran. Dia ikut Nabi pergi pasar, dia ikut Nabi masuk tempat-tempat yang kita kata orang yang bekerja tak ada peluang lah nak ikut Nabi kan. Jadi dia jobless, dia tak ada kerja lain. Fokus belajar saja, full time student, tuan-tuan. Dia pula duduk di apa Serambi Masjid Nabawi sebagai ahli sufah, maknanya dia tak ada rumah.
Tak ada rumah. Itu yang duduk situ tu tuan-tuan. Orang duduk ahli sufah ni, ya. Ahli sufah ni dia tak ada rumah. Dia homeless. Ya, Ustaz bagi dua, ya. Satu homeless, dua jobless, tuan-tuan. Ya, ingatlah. Jobless tak ada kerja melainkan belajar, homeless tak ada rumah melainkan duduk di serambi Masjid Nabawi. Ya, sedangkan dia duduk dengan Nabi itu hanya lebih kurang 3 tahun. Masuk Islam tahun 7. Ya, Nabi wafat awal tahun 11. Mana dia dengan Nabi itu 3 tahun, lebih kurang 3 tahun lebih sikit. Ya. Itu pun setahun nanti dia akan diberi tugasan untuk menjadi pegawai Nabi di Bahrain. Maknanya setahun, ya, missing lagi tuan-tuan. Jadi dia dengan Nabi itu lebih 2 tahun lebih je. Tapi dapat menghafal paling banyak sebab pelajar penuh masa, ya. Maknanya lebih masa, the more time you spend, ya, for agama, tuan-tuan, maka lebih banyaklah, ya, the more that you will get in term of knowledge, ya, information dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuan kaedah dia. Ya, kalau kita banyak ulang kaji, dengar kuliah, ya, dengar apa kita panggil, dengar apa ni, tengok TikTok, ya, dengar YouTube dan sebagainya, lagi banyaklah knowledge kita, lagi banyaklah exposure kita pada agama. Okey, ya. Apa lagi tuan-tuan, ya? Selain daripada jobless dengan homeless, apa satu lagi kelebihan Abu Hurairah ni sehingga dia muncul sebagai pelajar terbaik? Apa lagi syarat, ya? Kalau dalam hidup kita ni, selain daripada bila tak ada rumah, maknanya dia duduk full time kat masjid. Bila tak ada kerja, dia boleh full time belajar. Ada satu lagi, tuan-tuan. Apa lagi yang menyebabkan orang tu, ya, kita kata banyak masa untuk belajar? Dia banyak masa untuk belajar sebab apa? Sebab dia tak ada apa, tuan-tuan? Dia tak ada kerja, dia tak ada rumah. Ya, satu lagi dia tak ada apa? Dia tak Komitmen kahwin. keluarga. Dia tak ada Dia tak ada keluarga, keluarga. tuan-tuan. Tak ada Keluarga. keluarga, ya. Jadi bila tak ada keluarga, mana dia bachelor lah, ya. Tak ada keluarga. Jadi bila tak ada keluarga, dia tak ada dia tak ada keperluan untuk bekerja lah, ya. Sebab dia tak perlu bekerja untuk membiayai isteri dan anak dia. Ya, dia tak perlu apa kita panggil, ya, duit untuk beli rumah sebab duduk full time di masjid. Ada makan, makan, tak ada makan, tak ada. Puasa lah, ya. Macam tu ceritanya. Jadi dia fikir diri dia je, dia tak fikir orang lain, ya. Dia tak ada isteri, tak ada anak. Dia full time belajar. Sehingga Nabi wafat, ya, lepas Nabi wafat baru dia berkahwin. Itu pun berkahwin dengan seorang janda yang ada anak yang dah besar, kita kata, ya. So dia masih lagi full time untuk mengajar pula. Ya, dia belajar, at the same time dia pun mengajar juga. Itulah tuan-tuan 3 ciri Abu Hurairah. Ya, orang bujang, tak ada kerja dan duduk penuh masa di Masjid Nabawi. Sebab tu dia muncul sebagai perawi hadis yang paling banyak. Ya, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah lebih kurang 5,300 hadis. Ya, 5,300. Paling banyak lah tuan-tuan. Ya. Nombor 2, bawah dia separuh. Nombor 2, 2,600 hadis, Abdullah bin Umar. Nombor 1, Abu Hurairah, orang Yaman. Ya, lambat masuk Islam. Ya, tahun 7 Hijrah baru masuk Islam. Dengan Nabi dia ada lebih kurang 3 tahun, tak sampai pun. Kalau Abdullah bin Umar, dia hebatlah, ya. Pasal apa? Sebab dia masuk Islam sejak di Mekah. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar duduk di Mekah. Jadi bila dia duduk di Mekah, ya, dia ada peluang yang besar lah, ya, untuk jumpa dengan Nabi sejak di Mekah. Jadi dia ada tengok Nabi kena seksa kat Mekah, ya, orang Islam kena seksa. Jadi dia tahu ayat-ayat awal yang turun di Mekah tu dia tahu. Hadis-hadis yang Nabi sebut di Mekah dia tahu, ya. Dia pula anak Saidina Umar, tuan-tuan, walaupun peringkat awal, ya, Umar tak setuju dengan Nabi, menentang Nabi, nak bunuh Nabi, tetapi setelah bapa dia masuk Islam, the whole family masuk Islam. Jadi dia ada advantage sebab jumpa Nabi sejak di Mekah. Dia pula orang Quraisy. Bila hijrah, ya, dia boleh full time belajar dengan Nabi juga, ya. Kerana dia adalah seorang kanak-kanak. Ketika sampai di Madinah, ya, Abdullah bin Umar baru usia 10 tahun. Dia baru 10, ya. Abu Hurairah tadi masa dia datang jumpa Nabi, ya, tahun 7 tu dia dah umur 27 tahun. Kelebihan Abu Hurairah ni ialah kerana dia dah lebih matang. Ya, umur 27 tahun tu kita kata dah matang lah. Macam Abdullah bin Umar, dia masih kanak-kanak lagi, 10 tahun masa datang hijrah. Ya, tapi dia dengan Nabi di Mekah ada peluang, ya. Maknanya di Mekah tu dah ada beberapa tahun di Mekah dengan Nabi dan di Madinah 10 tahun solid dengan Nabi, tuan-tuan. Kerana dia kanak-kanak, dia ada banyak masa untuk belajar daripada Nabi. Dia tak perlu kerja sebab bapak dia lah yang kerja. Ya, cuma dia tak duduk di serambi masjid lah sebab dia ada rumah. Ya, dia balik rumah bapak dia, Sayyidina Umar. Okey, ya, dan dia kanak-kanak dah tentu tak ada isteri, tak ada anak. Jadi dia boleh belajar penuh masa, ya. Tak perlu bekerja.
Dan ya, dia ada peluang dapat lagi hadiah-hadiah Nabi daripada bapa dia Umar. Ya, dan mak dia, ya. Jadi mak dia Zainab binti Maz'un, mak kepada Abdullah bin Umar ni. Dan dia pula ada kakak yang jadi isteri Nabi, namanya Hafsah binti Umar. Lagi banyak lah advantage dia, tuan-tuan. Tapi still, ya, provided, ya, kita kata semua tu dia ada, tapi masih dia tak boleh lawan apa ni Abdullah, apa ni, Abu Hurairah tadi tak boleh lawan, tuan-tuan. Pasal, ya, kita kata dia balik rumah. Jadi malam dia tak nampak Nabi lah, ya, kecuali dia tidur di rumah Hafsah. Tapi dia dapat tidur rumah Hafsah tu setelah Hafsah kahwin dengan Nabi. Hafsah tak kahwin dengan Nabi awal-awal. Hafsah ni kahwin dengan Nabi setelah suami dia meninggal kan dalam perang Badar. Habis iddah dia tahun yang keempat. Baru ya Hafsah kahwin dengan Nabi. Kemudian barulah Abdullah bin Umar dapat peluang melihat sembahyang malam Nabi. Abu Hurairah tak dapat tengok sembahyang malam. Pasal Nabi sembahyang malam di rumah isteri. Jadi Abdullah bin Umar ada peluang lah ya sebab dia tidur di rumah kakak dia Hafsah. Jadi masing-masing sahabat ni ada kelebihan dan kekurangan, tuan-tuan. Okey, stop kat situ ya. Abu Hurairah, Abdullah ya. Nama Abu Hurairah ni siapa, tuan-tuan? Nama dia Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar ya. Itu nama yang Nabi bagi. Tu special dah, tuan-tuan ya. Pasal ketika dia di Yaman, orang Yaman menyembah matahari. Jadi nama yang dibagi pada dia Abdul Syams ya, hamba matahari. Bila dia datang ke Madinah, Nabi tanya nama dia, dia pun bagi tahu, Nabi tukar. Instead of Abdul Syam, hamba matahari, dia jadi hamba Allah, ya, hamba Ar-Rahman, Abdul Rahman. Tu nama Nabi bagi. Jadi dia berkata, Abu Hurairah, dia berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah salawat dan salam kata baginda, yaqulu, Nabi selalu baca. Yaqulu tu dalam bentuk present tense, fi'lun mudhari'. Ya, jadi present tense. Sebab apa dalam present tense? Sebab nak tunjuk Nabi mengulang-ulang, Nabi selalu. Sebab present tense maknanya apa, tuan-tuan? Ya, maknanya sesuatu yang dibuat secara consistently, berulang-ulang, repeatedly, tuan-tuan. Ya, maknanya bacaan yang Nabi buat ni, doa yang Nabi baca ni, Nabi sering baca, kerap baca. Ya, jadi apa bunyi dia? Dalam kurungan tu, Allahumma aslih li dini, ya, Allahumma wahai Allah, aslih, perbaiki li bagiku dini, agamaku. Jadi kita minta Allah baiki agama kita, tuan-tuan. Allahumma aslih li dini. Jadi doa ni doa individual, tuan-tuan ya, doa seorang. Jadi masing-masing kena baca lah. Allahumma aslih li dini. Ya, kalau imam nak baca dia tukarlah biasa Allahumma aslih lana dinana. Ya, tapi kalau kita baca seorang, Allahumma aslih li dini. Asalnya doa ni doa yang Nabi ajar ya kepada para sahabat, masing-masing kena baca. Jadi bukannya doa plural, tuan-tuan ya. Asalnya doa singular. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah bagiku dini, agamaku. Sebab apa, tuan-tuan? Pasal apa mula-mula minta agama? Pasal apa tak minta dunia, minta akhirat ya? Kerana yang menentukan keselamatan kita di dunia dan akhirat ni agama kita. Ya, jadi yang pertama kita ajar pada anak kita, awal-awal agama tu mengenal Allah lah. Ya, ajar dia tentang agama, ajar tentang tauhid, ajar tentang malaikat, ya, tentang nabi, tentang Quran. Kemudian ajar dia solat dan seumpamanya. Jadi agama ni, tuan-tuan, ya, allazi yang huwa, dia tu ismatu amri, ya. Kerana agama itu adalah apa, tuan-tuan? Adalah penyelamat dalam urusan kita. Agama tu yang menyelamatkan kita. Kalau agamanya ada, insya-Allah selamat. Ya, walaupun kita pergi ke mana pun. Ya, sebahagian tuan-tuan belajar di luar negara, ya. Jadi walaupun kita belajar di luar negara, ya, tak ada masalah, tuan-tuan. Kita walaupun duduk di satu universiti, satu kampung, satu tempat yang dia punya Muslim minoriti, kita survive. Ya, jadi kita masih lagi solat. Walaupun tak ada pegawai yang jaga kita, tak ada pegawai JPA ke MARA, ya, jaga kita, tak ada, tuan-tuan. Ya, jadi kita tetap solat, jaga solat 5 waktu. Ya, kalau bulan Ramadan kita tetap puasa. Ya, jadi bukan sekadar sembahyang fardu je, sembahyang sunat pun kita buat. Sembahyang duha pun buat. Baca Quran tetap kita kata, ya, malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Ya, malam-malam baca surah Al-Muluk, surah Sajdah contohnya. Pasal apa kita boleh, ya, kita boleh baca, kita boleh beramal, tuan-tuan? Pasal agama tu ada. Ya, maknanya
kita punya mak ayah kita dah didik kita dengan agama. Walaupun bidang kita kejuruteraan, bidang kita accounting, bidang kita apa kita panggil forestry, ya, apa ni perhutanan, bidang kita fishery, ya, apa ni apa kita panggil, ya, bab berkaitan dengan ikan apa semua sebagainya, ya. Tu bidang kajian kita. Tapi sebagai Muslim, kerana mak bapak kita ataupun sekolah kita dulu ada didik kita tentang agama, maka agama itulah yang menyelamatkan kita, tuan-tuan. Ya, kita tak minum arak, kita tak makan benda-benda yang haram, ya, nak beli barang di supermarket, di hypermarket pun kita tengok dia punya ingredient dia. Ya, ada apa kita panggil, ya, ada shortening ke apa, animal shortening ke, vegetable ke, ya, lecithin apa, soya lecithin ke apa, tuan-tuan, kita tengok benda-benda macam tu. Kita tak ambil sebarangan. Kalau kita tak tahu, kita call, kita tanya. Ya, what is this? Kita tanya. Ya, kita pun tanya apa ni? Ya, ingredient dia. Whey ni apa dia? Ya, ni shortening ni apa dia? Shortening apa? Kita tanya dia. Ya, sama ada apa kita panggil, ya. Kita apa? Kita tengok sendiri cari ataupun kita tanya pada apa ni counter tu kita tanya. Ya, jadi maknanya pasal apa kita boleh jaga kita punya urusan hidup ni, tuan-tuan? Pasal kita ada agama. Ya, sebab tu mula-mula yang Nabi ajar kita minta ialah agama. Allahumma aslih li dini. Ya, kalau kita sambung, Allahumma aslih li dini allazi, ya, dini allazi huwa ismatu amri. Itu yang pertama, tuan-tuan. Ada soalan? Silakan. Yang mula-mula agama. Ya, ada apa? Tuan-tuan, ya. Kak Nurul, ada apa-apa soalan? Silakan. Kalau yang berkait dengan Abu Hurairah dengan Abdullah bin Umar tadi pun boleh tanya. Silakan. Ada apa-apa? Tak, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong. Abu Hurairah ni dia wafat 58 Hijrah kan Ustaz? Dan 59 lah lebih tepat, 59. tu lagi dia yang solatkan jenazah Aisyah. Bukan Aisyah. Ain Alif. Aisyah. Ya. Ya, Ustaz. Maknanya Aisyah tu meninggal dulu lah. Lebih dulu daripada Abu Hurairah. Sebab tu Abu Hurairah boleh mengimamkan solat jenazah dia tu. Ya. Dan Aisyah Aisyah dikebumikan di Baqi' lah, tuan-tuan. Ya. Di Baqi' itu maknanya di tempat di mana isteri-isteri Nabi yang lain. Ya. Patutnya Aisyah ni kita tahulah, ya. Sebab rumah dia sebelah Raudah. Ya, dan Aisyah ni patutnya dikebumikan sebelah pada Nabi itulah, ya. Nabi wafat, sebelah Nabi Abu Bakar, sebelah Abu Bakar tu patutnya Aisyah lah. Pasal tu rumah dia kan. Tapi kita tahulah, ya, kerana Saidina Umar dah minta supaya apa kita panggil, ya, supaya dia dikebumikan sebelah daripada Nabi dan Abu Bakar, maka akhirnya, ya, Aisyah bagi laluan, ya. Dia bagi laluan lah. Dia waive dia punya right, ya, untuk dikebumikan di situ. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan, ya, itu satu kita kata pengorbanan lah yang dibuat, ya, sebab Khalifah Umar bila kena tikam di Masjid Nabawi lah, tuan-tuan, ya, dalam Raudah ni. Sebab tu bila kita masuk dalam Masjid Nabawi ni, kita jangan fikir nak berdoa aja, tuan-tuan, ya. Memanglah doa di Raudah ni doa mustajab, ya. Tapi kita kena fikir juga tentang peristiwa yang berlaku, sirah lah. Ya, sebab tu kalau ustaz personally bawa jamaah umrah ke, tuan-tuan, ya, bawa jemaah haji ke apa, biasanya kita selalu tekan, ya, event ataupun insiden yang berlaku di suatu tempat. Sebab paling kurang jemaah tahu. Ya, ustaz pernah bawa satu jemaah, tuan-tuan, ya, satu grup jemaah, pergi umrah lah, masuk dalam Raudah tu. Kita masuk, ya, dan kebetulan ada masa kita tunggu kan. Selepas insyak tu ada masa lagi, ya. Kita dah masuk maghrib tadi. Duduk di Raudah, ya. Sambil-sambil ni ustaz tanya pada jemaah. Ustaz kata, tahu tak peristiwa penting yang berlaku di sini? Dia kata tempat di mana Nabi mengimamkan solat, memang betul lah. Sebelah tu ada jenazah Nabi, ya. Kubur Nabi ataupun makam Rasulullah di rumah Aisyah. Ya, dia kata, oh ni rumah Aisyah, ya, ustaz kata. Ada satu lagi benda berlaku dalam masjid, ya, zaman Saidina Umar, ustaz kata. Oh, dia tak boleh fikirlah, dia kata apa dia, ya. Ustaz kata Saidina Umar dibunuh dalam Raudah. Dibunuh dalam Raudah, tuan-tuan, oleh seorang Majusi, ya, yang menyamar sebagai Muslim. Dia masuk dalam masjid, dia tikam Saidina Umar, ya, kerana dia marah pada Saidina Umar. Ya. Marah pada Saidina Umar tu, tuan-tuan, kerana apa? Kerana dia punya apa? Ya, dia punya apa kita panggil?
apa istilah dia tuan-tuan ya, sebab dia ada komplain. Dia komplain ya, komplain tentang gaji tuan-tuan. Ya, pasal dia ni seorang tukang kayu. Ya, dipanggil sebagai apa kita panggil orang Majusi ni lah. Ya, dia ni seorang tukang kayu, ya, agama Majusi, datang daripada Parsi. Jadi dia banyak buat macam perabot ya, barang-barang yang menjadi perabot di rumah orang lah ya, buat apa mimbar masjid lah ya, buat banyak banyak benda-benda yang berkaitan dengan perabot lah. Dia memang ada kemahiran, tukang kayu lah tuan-tuan ya, dia jadi carpenter. Jadi bila dia ajukan cadangan supaya Saidina Umar ambil maklum tentang gaji carpenter ni tak berapa tinggi tuan-tuan ya. Jadi dia pun minta ya dia ambil kira. Jadi Umar ya nampak tidak sangat memberi perhatian. Bukan Umar tak concern, Umar concern. Tapi sebab ada isu-isu lain yang lebih utama, jadi macam Umar tak respon segera tuan-tuan ya. Jadi pemimpin dia kena ambil kira lah, kalau dia tak boleh nak respon, dia kena ambil orang kanan dia, orang kiri dia ya. Macam dulu kita tahulah para khalifah ni dia tak ada pegawai macam sekarang tuan-tuan ya. Macam sekarang kita ada setiausaha politik, ada setiausaha akhbar, ya, ada penasihat ekonomi ya, ada penasihat politik, ada setpol dan sebagainya. Jadi mereka ni lah yang kena bantu. Jadi isu besarnya ialah isu Omar tidak memberikan ya respon segera kepada apa kita panggil komplain dia. Yang kedua, kerana zaman Saidina Omar, kerajaan Parsi yang hebat ni, Empire Parsi jatuh tuan-tuan ya. Jadi itu yang dia marah sangat tu. Pasal apa, kalau kita baca dalam apa sirah ya, 4 khalifah ya, Khulafaur Rasyidin, Jumaat malam Sabtu kelas kita, Minggu 1 dan Minggu 3 ya, kita jumpa bagaimana ya emperor kepada Persian Empire tu mati ya, kalah, lari daripada ibu negara dia pada zaman Saidina Umar. Jadi orang Majusi ni memang ada dendam lah dengan Umar tu. Kena pula ya dia punya gaji tadi ataupun allowance-nya tidak di address dengan segera oleh ya apa ni Saidina Umar. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan, benda-benda yang bersifat politik lah ya, tapi berlaku. So kita kena ambil maklum lah ya. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah Madinah pun benda-benda macam tu kena ambil maklum lah ya. Sebab tu Ustaz selalu tekan. Ustaz kata kita pergi umrah haji ni bukan sekadar ibadah umrah haji je ya, tapi ada sejarah yang perlu kita garap tuan-tuan ya. Ada tempat yang Nabi meeting, berbincang ya, ada benda-benda tertentu yang berlaku dalam sirah Nabi tu yang boleh kita tekankan lah tuan-tuan ya. Jadi apa kita panggil ya, dia punya kisah ya yang berlaku pada para sahabat dan Nabi itu kisah yang jadi pengajaran kepada kita tuan-tuan ya. Jadi sebab tu kalau kita boleh tahu detailing dia baguslah ya, sama ada daripada hadis Nabi, daripada tafsir Quran, daripada sirah dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuan ya. Apa kita panggil, Ustaz ambil kesempatan tuan-tuan untuk bagi tahu pada tuan-tuan, kod lah tuan-tuan ya berminat ya untuk ikut umrah awal Ramadan. Ya, kebetulan ada satu company dia mengajak Ustaz untuk buat satu package ya ziarah Mekah Madinah lah. Tapi nak bawa sirah lah ya. Jadi dia minta Ustaz arrangekan satu program, maknanya kita pergi Madain Soleh di Madinah ya, pergi tempat peperangan Badar ya, pergi ke Taif tempat Nabi dibaling batu ya, dan masuk ke Mekah ya, dan dapat insya-Allah 3 hari ataupun 3 malam di Mekah lah ya awal Ramadan. Jadi kuatlah tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan ataupun ada keinginan untuk ikut Ustaz ya. Package tu dah ada. Mungkin nanti Ustaz share dalam grup apa kita panggil ya. Umi at Uda nantilah ya, insya-Allah. Kalau berminat bagi tahulah tuan-tuan ya. Kita pergi pada pertengahan Februari, maknanya hujung Syaban, masuk Madinah dulu ya, pergi Madain Soleh, pergi tempat perang Badar, kemudian kita pergi ke Taif. Kita masuk umrah tu daripada Taif. Jadi dekatlah, pakai ihram tu sekejap lah. Daripada Taif ya 96 km baru kita masuk ke Mekah ya. Kita akan lalu di Qana Manazil ya. Jadi bukan lalu dengan kapal terbang tuan-tuan ya, kita lalu darat. Kalau tuan-tuan tak pernah pergi Taif lagi, kita akan bawa ke sana insya-Allah. Ya, kita pergi pada pertengahan bulan 2 insya-Allah, hujung Syaban, dan kita balik ya awal Ramadan lah. Jadi dapatlah 2-3 malam di Madinah di Mekah ya, untuk sembahyang Jumaat di Mekah insya-Allah, sekali di Madinah. Kemudian dapat malam Ramadan beberapa malam dan dapat umrah Ramadan. Dan tuan-tuan pun tahulah ya, umrah Ramadan walaupun sekali kita buat,
dalam hadis yang sahih, dalam hadis Sahih Bukhari Nabi sebut ya, apa ni, umratun fi Ramadan, satu umrah yang dibuat dalam bulan Ramadan ya, ta'dilu hajjatan ma'i, pahalanya macam buat haji bersama dengan aku ya. Nabi tak sebut awal Ramadan, pertengahan ataupun ujung, kerana Nabi tahu ya, apa ni, umat dia ni ada yang mampu di hujung, ada mampu tengah, ada mampu awal ya. Jadi awal ni agak sedikit lega lah sikit tuan-tuan, tapi ujung-ujung tu memang ramai lah ya. Nanti Ustaz akan share dalam grup, manalah tahu tuan-tuan berminat, bagi tahulah ya. Boleh PM tepi dengan Ustaz. Okey ya, balik pada isu doa tadi tuan-tuan. Yang pertama agama. Yang pertama tuan-tuan, apa-apa cerita pun agama ya. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Allahumma, wahai Allah, aslih li, perbaiki untuk aku, dini, agamaku, allazi, yang huwa ismatu amri ya, yang merupakan penjaga, penjamin untuk urusan aku dunia dan akhirat. Sebab kalau agamanya baik, insya-Allah baiklah tuan-tuan ya. Sebab agama tu yang akan menyusun kehidupan kita di dunia dan di akhirat. So kita punya time kan, mana kita tahu dah. Ya, bangun awal kerana nak solat subuh paling kurang tuan-tuan. Kalau boleh bangun awal sikit, ada tahajud, ada doa istighfar. Ya, waktu duha ada solat duha, walaupun 2 rakaat. Yang afdalnya 4 lah. Ada zikir waktu duha ya. Lepas zuhur ada qabliyah ba'diyah. Ya, yang dengan solat zuhur qabliyah ba'diyah tu 4-4, mudah-mudahan kita selamat daripada bakaran api neraka. Ada package dia tuan-tuan. Ya, ada waktu asar ya, nak pergi pasar malam ke apa, pergilah, tak ada masalah. Ya, tapi macam tadilah ya, make sure jangan pergi waktu maghrib lah. Maghrib ni semua anak-anak masuk rumah tuan-tuan, tutup pintu, kunci ya. Jadi maknanya nak bagi tahu, kalau nak pergi pasar malam pun pergi awal sebelum maghrib. Ya, ataupun selepas maghrib pergi lepas isyak tuan-tuan ya, baru pergi, ataupun masuk waktu isyak, kalau kita nak lewatkan isyak pun tak ada masalah. Isyak boleh kita lambatkan ya, baru pergi. Sebab waktu maghrib tu ya, agama ajar kita, Nabi ajar kita duduk dalam rumah. Kalau tak pergi masjid pun duduk di rumah tuan-tuan. Jadi agama tu yang menentukan baik ataupun tidak kita tuan-tuan ya. Yang kedua, wa aslih li dunyaya ya, dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya, ya Allah, perbaikilah ya, perbaikilah bagiku apa dia tuan-tuan ya, dunyaya, duniaku. Ya, dunia yang apa tuan-tuan ya, dunia yang fiha ma'ashi, yang di dalamnya ada ya, apa ni, kehidupan aku. Ada urusan yang berkait dengan kehidupanku. Tempat aku mencari kehidupan, tempat bekerja, tempat cari rezeki, ya, tempat hidup berkeluarga, ya, hidup bermasyarakat, itu ma'ashi tuan-tuan. Jadi kita minta Allah baiki dunia kita, ya, kerana kalau dunia kita baik, ada panduan pada agama, maka akhirat kita senanglah tuan-tuan ya. Sebab tu sambung dia, wa aslih li akhirati. Nombor 1, minta baik dunia kita, selamat, beres, jaminan daripada agama. Yang kedua, dunia kita ya, tempat cari rezeki pun okey, jangan jalan dengan baik ya, running smoothly. Kemudian minta akhirat kita, allati ilaiha ma'adi, ataupun dalam hadis lain disebut ya, wa aslih li akhirati allati fiha, ada yang sebut fiha, ada yang sebut ilaiha ya, dua-dua boleh tuan-tuan. Ada beberapa riwayat lah daripada Nabi. Sebab apa akhirat ni penting? Sebab akhirat ni ma'adi ya, akhirat ni tempat kita kekal tuan-tuan. Ya, tempat kita kembali, tempat kita kekal, dan tidak ada lagi kehidupan selepas daripada itu. Maknanya kalau masuk syurga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Tak ada lain tuan-tuan. Jangan susah hatilah ya. Memang akhirat tu itulah ya. Kita punya kehidupan akhirat kekal. Okey ya. Pertama agama, kedua dunia, ketiga akhirat. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Ada tak faham? Tanya kalau ada. Ustaz, Ya. nak tanya. Dunia feminin ya Ustaz? Dunia feminin, betul. Sebab tu Akhirat pun alati kan? feminin. Sebab tu dia guna alati ya? Ya, betul. Kalau agama, al-lazi ya. Jadi soalan apa ni, apa kita panggil ya, Kak Nap kita tu berkait dengan masculine feminin lah, sebab bahasa Arab ni dia gender based tuan-tuan. Ya, dia sensitif pada gender. Sebab tu kita nak kata haza ke hazihi. Ini kan, ini bahasa Melayu tak ada gender tuan-tuan. Ya, rumah ini ya, kubur ini ya, ataupun sekolah ini, makanan ini, semua ini. Tak ada lelaki perempuan. Tapi bahasa Arab tak boleh tuan-tuan. Kalau dia masculine ya, kita kata haza. Kalau feminin hazihi ya. Jadi kalau dunia ya, dunia tu dia bentuk dia feminin.
Jadi dia jantina, dia feminin. Sebab tu dunia allati. Kalau agama dini, nombor satu din, tuan-tuan boleh bulatkan. Din tu, Alhamdulillah. Kalau dunia dini, ya, apa ni, agama allazi. Tapi kalau dunia ya allati. Kalau akhirati allati juga, tuan-tuan. Akhirat, ya, dia feminin. Dunia pun feminin. Siapa yang tentukan? Ini, ya, konsensus masyarakat Arab. Ya, daripada dulu lagi. Sebab tu bila Quran datang ketika bahasa Arab orang Quraisy itu sudah berada di kemuncak. Ya, dah berada di satu satu tahap yang tinggi, yang kita kata orang Arab Quraisy itu berbangga dengan bahasa dia, ya. Sebab tu dia pakar syair. Dia boleh berpidato, ya, dengan perkataan-perkataan yang hebat-hebat, tuan-tuan, yang bombastik lah. Ya, tapi bila Quran datang, tenggelam, ya. Syair, pidato yang hebat-hebat tu semua duduk bawah, tuan-tuan. Yang atasnya kalam Allah. Sebab tu bila Nabi bercakap, ya, Nabi quote daripada ayat Quran, Nabi bacakan ayat Quran kepada mereka, mereka tak boleh jawab. Mereka terkasima, tuan-tuan, ya, speechless. Tak boleh nak menjawab sebab mereka tahu Nabi itu, ya, orang yang tak pernah bersyair. Nabi tak pernah bersyair masa Nabi muda-muda, ya, kecil-kecil, ya, pertandingan syair pun Nabi tak pernah pergi, tuan-tuan. Tak pernah orang kata Nabi ni pernah ditengok terlibat dalam syair, masuk pertandingan, tak pernah, tuan-tuan, ya. Kerana Allah nak selamatkan Nabi supaya nanti kalau Nabi baca Quran, orang tak tuduh Nabi baca syair, ya. Walaupun, ya, kita kata aktiviti bersyair itu, ya, membuat syair, menggarap syair, mendeklamasikan, tu semua adalah apa ni, budaya masyarakat Arab Quraisy especially, tuan-tuan, ya. Jadi Nabi tak pernah terlibat. Jadi bila Nabi baca Quran, orang pun nak kata Nabi cipta, bukan Nabi cipta. Nak kata Nabi ni tak boleh, ya. Dan akhirnya mereka kata Nabi ni ahli sihir. Pasal bila Nabi bacakan ayat Quran, mereka tak boleh jawab. Mereka terkasimah, ya. Mereka jadi speechless. Tertutup dia punya kemampuan untuk membalas, tuan-tuan. Diam, jadi bengong, tuan-tuan, ya. Tapi bagi orang beriman, ya, itu merupakan bukti bahawasanya Nabi itu seorang Nabi dan Rasul. Ya, kerana Nabi tak buat kata-kata tu. Itu semua kata-kata kalam Allah, tuan-tuan, ya. Jadi apa lagi? Seterusnya, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya, dan jadikanlah kehidupan, ya, kehidupan yang kita lalui ini ziyadatan, sebagai tambahan, li bagiku fi kulli khair. Jadi kalau Allah panjangkan usia kita, tuan-tuan, masih lagi, ya, ada nyawa, ya, boleh duduk atas muka bumi ni, tuan-tuan, kita minta supaya panjang umur kita ni menjadi sebab untuk tambah kebaikan, ya, supaya amal kita jadi lebih baik, ya, kita punya kehidupan jadi lebih apa, jadi lebih mulia, ya. Tu dia punya tujuan doa ni, tuan-tuan. Kemudian yang terakhir, waja'alil mauta, jadikanlah kematian, ya. Kalau dah sampai waktu kita nak diambil oleh Allah, jadikan kematian itu sebagai rohatan, sebagai rehat, ya. Rehat, ya, bagiku li min kulli syarr, daripada kejahatan, ya. Sebab bila dunia ni dah jadi penuh fitnah dah. Ya, orang baik nampak macam jahat, ya. Orang jahat nampak macam baik. Kata-kata orang baik, orang tak peduli, ya. Kata-kata orang jahat, penipu, scammer pula kita sanjung, tuan-tuan. Ya, orang yang banyak buat baik, buat jasa, ya, tolong rakyat, tolong apa, kita kata dia jahat. Ya, orang yang jahat pula ambil duit, songlap duit, ya. Apa ni, apa kita panggil, menggunakan duit syarikat dan sebagainya, kita anggap dia orang baik. Jadi manusia dah jadi keliru, tuan-tuan. Ya, sebab tu kita kena doa. Ya, supaya Allah tunjuk kita yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Ya, dan supaya kita tidak keliru. Itu kena tambah. Banyak orang doa dia minta yang apa itu, yang benar sebagai benar, dapatkan aku melihat. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang benar sebagai benar. Betul lah tu. Dan tunjukkan aku yang jahat sebagai jahat. Betul. Tapi ada sambung dia, ya. Jangan jadikan apa yang aku lihat tu menjadi keliru kepada aku. Jangan keliru. Ya, kita maknanya kita minta Allah bagi kita kemampuan untuk melihat kebenaran dan ikut. Ya, melihat keburukan dan tinggalkan. Dan juga jangan sampai keliru. Jangan nampak yang baik itu jadi jahat, yang jahat nampak baik. Tak nak, tuan-tuan. Ya, dan jadikan apa ni, aku daripada kalangan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Waja'al, ya, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, ya, imam, pemimpin kepada orang bertakwa. Ya, kepada, kalau kita suami, pada anak isteri lah. Ya, kalau kita isteri pada anak-anak, ya, dan juga kepada keluarga kita. Okey, tuan-tuan, selesai, ya. Jadi kalau keadaan tu fitnah penuh, ya, kita tak mampu nak melaluinya,
Maknanya kalau Allah matikan kita, mana Allah nak selamatkan kita daripada fitnah. Ya, bukti yang paling besar tuan-tuan ya ialah Imam Nawawi. Kita dah cerita dah dulu. Al-Imam Nawawi dia berada dalam satu fitnah. Ya, kerana fitnah apa tuan-tuan? Kerana pada masa tu kerajaan umat Islam berhadapan dengan tentera Salib. Ya, tentera Salib ni Kristian lah, ya, orang Nasrani. Jadi dalam peperangan nak lawan tentera Salib, ya, jadi raja pada masa tu, ya, raja apa kita panggil, siapa namanya, ya, Al-Malik Baibras, ya, Al-Malik Raja Baibras, ya, nama ni nama orang negeri Syam lah tuan-tuan, ya. Jadi Al-Malik Baibras ni dia minta supaya rakyat bagi sumbangan kepada kempen ya ketenteraan melawan tentera Salib. Baguslah kan? Ya minta rakyat bagi duit, ya sumbang, bagi infak, belanja untuk finance ya apa ni tentera Islam lawan dengan tentera Salibin ataupun the Crusaders. Baguslah tu ya. Tetapi macam tadilah ya untuk menguatkan dia punya perintah tu dia panggil semua para ulama Islam untuk apa kita panggil untuk endorse ya untuk bagi signature lah turunkan tanda tangan setuju. Jadi semua para ulama yang duduk di Damaskus pada masa itu setuju melainkan seorang je tak setuju. Namanya Imam An-Nawawi tuan-tuan. Ya gelarannya Imam Nawawi sebab dia datang dari Nawa. Jadi lakab gelaran dia Nawawi. Ya Imam Al-Bukhari Bukhara Bukhari. Ya Imam daripada Samarkand Samarkandi. Imam Ad-Darimi Samarkandi. Ya, kalau imam tu Ibnu Athaillah, ya As-Sakandari daripada Iskandariah, Alexandria di Mesir contoh. Macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi bila dia tak setuju maka raja tanya, ada tak ulama yang tak setuju? Ada. Mereka pun panggil Imam Nawawi. Jadi dia pun ditanya, pasal apa dia tak nak turunkan tanda tangan? Dia kata macam inilah, ya. Rakyat punya duit kita boleh minta kalau istana tak ada duit. Ya, masalahnya di istana, cuba kita tengok para pengawal, ya, terutamanya dayang-dayang lah. Dayang-dayang istana, pekerja istana, semua, ya, kita kata bergelang emas. Semua kita kata pakai barang-barang kemas, ya, menunjukkan istana kaya. Ya, dayang-dayang pun, kalau isteri sultan apa semua tu, itu satu hal lah kan. Ini dayang-dayang pun, tanpa mengira jawatan, ya, mereka memiliki, apa kita panggil, ya, simpanan emas yang banyak ya pakai barang kemas ya jadi maknanya nak tunjuk istana masih ada duit ya jadi bila istana masih ada duit kata Imam Nawawi apa ni kerajaan raja mesti menggunakan duit yang ada dulu ya dalam simpanan kerajaan dulu bila dah tak cukup baru minta kepada rakyat jadi raja telah marahlah ya kerana apa kerana Imam Nawawi telah menegur dia punya pengurusan seolah-olah ya dia tak pandai mengurus. Jadi dia telah minta supaya ya Imam Nawawi punya jawatan dilucutkan, jawatan lucutkan, pangkat ya dan juga gelaran semua sebagainya ditarik. Ya, tak ada apa yang tinggal lah bagi Imam Nawawi. Itu perintah raja. Maknanya perintah tu dah ada tujuan lain dah tu. Ya, kerana dia marah. Kerana ulama berani menegur pemerintah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, jadi penasihat sultan pun bagi tahu pada sultan, pada raja. Dia kata, wahai raja, sebenarnya Imam Nawawi ni tak ada apa-apa jawatan. Dia seorang guru aja, mengajar di madrasah, ya, dia belajar dan mengajar, dia tulis kitab, dia tak ada jawatan. Dia tak pegang jawatan apa-apa dalam kerajaan, dalam swasta, dia tak jadi CEO company, dia tak jadi managing director, dia tak jadi board of director, tak ada jawatan. Ya, tak ada pangkat, tak ada jawatan. Jadi lagi marahlah apa ni raja dan dia arah supaya Imam An-Nawawi dihalau keluar daripada Damaskus. Ya, jadi sebab dia berkuasa di daerah tersebut, ya, maka dia arah supaya apa kita panggil Imam Nawawi ini dihalau keluar, ya, dibuang negeri. Jadi Imam Nawawi pun dengan segera buang dia keluarlah, ya, walaupun ada para ulama Islam, ya, para apa kita panggil pelajar-pelajar agama minta supaya dipertimbangkan sebab Imam Nawawi ini guru besar, ya, profesor universiti. Ya, tapi bukan universiti macam sekarang lah, ya. Jadi dia mengajar. Jadi mereka memerlukan ilmu dia. Tapi raja tak pedulilah, ya. Jadi dia pun dihalau keluar. Dia balik ke kampung dia, Nawa, tuan-tuan. Ya, satu kawasan kecil. Tak lama lepas dia balik, Allah matikan dia, tuan-tuan. Ya, Allah selamatkan dia daripada fitnah. Sebab tu tengok, ya, ayat hadis ni, tuan-tuan. Kalau kita amal. Ya Allah, perbaikilah aku, maknanya agamaku yang menjadi jaminan keselamatan padaku. Ya, perbaikilah aku, ya, maknanya duniaku, urusan duniaku supaya apa tuan-tuan ya? Kerana dunia ini tempat aku mencari rezeki, tempat aku hidup, baiki. Baiki juga akhirat aku yang nanti akan jadi tempat kekal aku, ma'adi.
Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau umur aku panjang, jadikan umur panjang ni untuk menambah kebaikan. Wa ja'alil mauta, tetapi jadikanlah kematian ya sebagai rehat, sebagai keselamatan ya daripada kejahatan. Jadi raja nak buat jahat pada dia. Raja minta dia tukar fikiran ya supaya dia setuju ya menurunkan tanda tangan untuk endorse raja punya permintaan, tapi dia tak nak tuan-tuan ya. Dia lebih sanggup untuk dihalau keluar dan dia selamat. Ya, dia selamat tuan-tuan kerana apa? Kerana dia menjaga prinsip ya. Kerana raja kena guna duit dia dulu. Kena guna apa kita panggil ya, dia punya harta negara dulu. Lepas habis tuan-tuan baru minta pada rakyat ya. Jangan minta pada rakyat je sedangkan istana kaya 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 apa kita panggil? Kaya raya. Ya, senang lenang hidup mereka. Ya, rakyat yang susah. Jadi ya Imam Nawawi telah menunjukkan contoh yang sangat bagus untuk ya memberitahu bahawasanya para ulama ni tuan-tuan dia kena menegur, tapi menegur yang betul lah ya. Kalau benda tu salah dia kena tegur, tapi kalau benda tu betul dia kena pertahankan tuan-tuan ya. Tak peduli ya, ni bukan kira parti tak parti ni tuan-tuan ya. Parti politik ni susah lah kalau kita cakap, sebab kadang-kadang dia kata oleh kerana orang ni cenderung pada pemerintah so kita tak setuju, kalau dia cenderung pada pembangkang kita setuju, ataupun sebaliknya. Tak boleh macam tu. Setuju atau tidak kita dalam hidup ni kerana kebenaran ya. Kalau dia betul siapa pun dia, walaupun dia seorang hamba sahaya kita kata ya, berkulit hitam, tapi kalau dia orang baik tuan-tuan ya, kita kena sokong dia, kita kena endorse apa dia cakap. Macam itulah tuan-tuan, selesailah. Hadis Sahih Muslim ya, Nabi sering mengucapkan doa seperti tersebut di atas ya dalam hadis ini demi mengharapkan kasih sayang dan rahmat daripada Allah. Jadi doa yang diajar tadi ya 1592 ni adalah satu bentuk doa untuk meraih ya, meraih apa tuan-tuan? Meraih rahmat Allah. Ya, kita nak raih rahmat, kita nak dapat rahmat Allah, antaranya ialah dengan berdoa seperti mana yang Nabi ajar tadi. Maknanya doa ni package lah tuan-tuan, minta agama kita baik. Ya, kemudian apa lagi? Ya, minta supaya apa tuan-tuan? Ya, minta supaya hidup kita pun bagus, ya. Minta supaya akhirat kita pun elok, ya. Minta supaya hidup kita ni kalau dipanjangkan usia, tambah pahala, tambah ibadah, ya, tambah taat. Kalau Allah takdirkan kita mati, tujuan dia adalah untuk menyelamatkan kita daripada fitnah. Macam Imam Nawawi, muda tuan-tuan, umur 45 dah meninggal. Sedangkan ya kalau dia masih hidup, kita kata lagi banyak tulisan dia. Lagi banyak student dia boleh ajar, lagi banyak ceramah dia boleh bagi, ya. Tetapi Allah nak selamatkan dia daripada fitnah besar. Ya, jadi Allah selamatkan dia, dan kematian itu merupakan suatu anugerah daripada Allah supaya dia selamat, rehat daripada kulli syarrin, daripada setiap kejahatan tuan-tuan. Mengucapkan doa seperti mana tersebut dalam hadis ini adalah sunnah. Apa makna sunnah tuan-tuan? Apa makna sunnah? Tuan-tuan, sunnah mana apa Kak Mas? Kak Nurul, apa sunnah? Prophetic Sunnah ni apa? tradition. Apa dia? Yes, prophetic tradition. Sunnah ni apa Kak Nurul? Tak dengar. Apa yang Nabi buat. Okeylah, apa dia? Bahasa mudah. Apa yang Nabi buat? 4 perkataan. 1 perkataan je. Yes. Tuan-tuan suka jawab panjang. Pendek je tuan-tuan. Ya, sunnah tu mana apa? Perbuatan. Memanglah perbuatan. Oh, maknanya kalau cakap tak masuk lah. Oh, cakap masuk. Dia percakapan, perbuatan dan orang yang buat dia okeykan. Cuba bagi 1 perkataan yang senang. Apa? Ya. Sunnah ni adalah Kebiasaan Nabi buat. kebiasaan tuan-tuan. Kebiasaan. Maknanya bila kebiasaan tu mana benda yang Nabi selalu buat. Sama ada dia berbentuk cakap, ya, saying ataupun doing, ya, apa yang Nabi buat ataupun yang Nabi endorse. Itu dipanggil kebiasaan tuan-tuan. Sunnah tu ialah kebiasaan. Dalam English kita panggil apa kebiasaan? Tradition. Dah jadi tradisi yang telah berangkat umbi dalam kehidupan Nabi. Maknanya memang Nabi baca selalu. Sebab tu ya tadi baris yang pertama an Abi Hurairah qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi selalu baca, Nabi sering baca. Ya, Nabi kerap ya mengulang-ulang perkataan ni, ya. Dalam muka surat 913 tu maksudnya Nabi sering mengucapkan, disebut sering. Ya, sesuatu yang Nabi always buat tuan-tuan, always, sering, ya, frequently, ya, repeatedly tuan-tuan, ya, buat secara berulang-ulang. Okey, selesai hadis yang pertama tuan-tuan, ya. Jadi yang ni ustaz anjurkan tuan-tuan, ya, snap gambar masuk dalam handphone kita ke dan ulang-ulanglah selalu. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah aku, ya, maknanya agamaku
yang dia merupakan penjaga dan penjamin urusan aku dunia akhirat. Ya, wa aslih li dunyaya allati, dan perbaikilah bagiku duniaku yang mana ya dalam dunia ini aku mencari kehidupan ma'ashi, wa aslih li akhirati, dan perbaikilah untuk aku akhirat aku yang nanti ya kepadanya akan aku hidup kekal. Ma'adi ini mana tempat kekal, tempat kembali tuan-tuan. Ya, kita nak duduk selama-lamanya di akhirat. Dan tentu kita nak yang terbaik tuan-tuan ya. Di dunia mungkin kita tak dapat semua, di akhirat kita nak semua tuan-tuan. Waj'alil hayata, jadikanlah kehidupan ya yang aku hadapi sekarang ni, aku lalui sebagai ziyadatan, tambahan li kepadaku fi kulli khairin. Jadi kalau nak panjangkan usia aku, biar sihat ya, biar dalam keadaan baik, boleh tambah amal ya, tambah ilmu pengetahuan. Waj'alil mauta, jadikanlah kematian ya, kalau itu yang lebih baik, rohatan, rehat aku li bagiku min kulli syarr. Kalau ada benda yang tak elok berlaku, ya Allah selamatkan kita melalui kematian lah tuan-tuan. Ya, kalau kita hidup mungkin kita akan terlibat dengan fitnah yang lebih besar. Macam tadi Imam Nawawi, Ustaz bagi contoh. Contoh banyak tuan-tuan. Ya, Ustaz bagi satu contoh yang senang tuan-tuan ingat. Cerita Al-Imam An-Nawawi, beliau tidak mau sign, ya, beliau tidak mau endorse ya fatwa yang minta supaya duit rakyat dikeluarkan sedangkan negara kaya, ya, sedangkan khazanah istana tu banyak. Pasal apa tak pakai khazanah istana, kemudian nanti bila tak cukup barulah kita ambil daripada rakyat tuan-tuan ya. Ini doa yang sering Nabi ucap, tuan-tuan kena hafal lah tuan-tuan, ulang-ulang ya. Mungkin sekali dua kali tak boleh hafal, 7 kali, 8 kali, 10 kali, 11 kali, ulang-ulang, lama-lama dapat. Bila nak baca ya, itu yang penting, baca 2 kali je tuan-tuan, sekali lepas subuh, sekali lepas maghrib ya. Lepas subuh untuk package siang kita, lepas maghrib untuk package malam kita tuan-tuan. Sebab dalam sehari ada dua dua belah dia. Ada belah siang, ada belah malam tuan-tuan. Ya, ada apa kita panggil day section, ada night section. Ya, day apa kita panggil? Day section tu mula pada subuh sampai tenggelam matahari. Ya, night session tuan-tuan ya, segmen malam bermula daripada maghrib sampailah subuh besok. Jadi baca 2 kali cukup. Sekali siang, sekali malam. Ada soalan silakan. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa? Ada soalan? Tuan-tuan ada apa? Tuan-tuan tak ada apa? Silakan. Ada apa Kak Nap? Kak Mariatun, ada apa Kak Mas? Kak Wan, ada apa? Ya. Datuk Osman. Tak ada apa tuan-tuan? Okey. Tuan-tuan okey je ya. Senang tuan-tuan ni. Tak ada apa nak tanya. Tak, kalau kita tengok apa ni, terjemahan kitab ni, dia kata Ya. bereskan lah. Kan? Yalah, Tapi beres lah. Maknanya kalau benda tu bagus, ya jaminan. Beres tu maknanya jaminan lah tuan-tuan. Ya, jaminan. Jaminan tu mana sesuatu perkara tu dibereskan. Ya. Beres tu bahasa Terengganu lah tuan-tuan. Ya. Tapi makna beres tu makna selesai. Dengan sebab agama kita baik, maka semua urusan kita beres. Tuan-tuan, tu bahasa mudah dia. Ya. Okey, apa Kak Nak? Masuk beres tu makna jaminan lah tu. Okey lah tu. Ya, boleh Kak Nak? boleh. Ya, yang Kak Nak faham So, sebelum ni macam mana beres tu? maknanya selesaikanlah kita punya ni. Selesaikan kita punya apa ni, kedudukan ni dengan baik. Kak Nak kena tengok satu lagi cara. Ya, cuba. Apa makna? Macam kita kata kan? Apa Ustaz, boleh tak tolong ajar saya hadis ke bahasa Arab? Ustaz kata tanggung beres. Nampak perkataan dia tuan-tuan? Tanggung, ditanggung beres. Apa makna ditanggung beres? Maknanya Ustaz buat apa tu? Tuan-tuan, ya, apa makna ditanggung beres? Maknanya apa tu? Itu satu apa tuan-tuan? Satu apa tu dipanggil? Tuan-tuan, bahasa Melayu tuan-tuan, ni bukan bahasa Arab. Apa makna tanggung Itu beres? perakuan lah, perakuan Ustaz. Satu Betul, janji. perakuan ataupun satu apa tu? Apa lagi? Yang kita tengah cerita ni apa ni? Satu apa? Satu apa tuan-tuan? Ya? Jaminan. Jaminan. Satu jaminan, Oh, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan punya bahasa Melayu banyak banyak lupa ni tuan-tuan ya. Ni bukan bahasa Arab tuan-tuan ya, bahasa Melayu. Ustaz guna perkataan ditanggung beres. Tanggung, tanggung tu apa tuan-tuan? Jaminan. Ya, itu makna beres tu. Tuan-tuan jangan tengok beres tu maknanya perkara tu selesai, tak ada isu tuan-tuan. Ya, itu satu apa? Satu pertanggungjawaban. Satu jaminan tuan-tuan. Ya, jaminan. Garanti tu, garanti.
Ustaz boleh tak ajar? InsyaAllah, ya, tanggung beres. Jangan bimbang lah, ya. Pandailah kita cari masa untuk mengajar. Macam itulah tuan-tuan, tu tanggung beres, ya. Jadi terjemahan ni asalnya daripada Indonesia, tuan-tuan, ya. Jadi kita ejah lah dengan bahasa bahasa kita. Ada soalan? Silakan, tuan-tuan. Ustaz, kalau tuan-tuan tak ada soalan, kita sambung, ya. Kalau ada soalan, kita jawab dulu. Tak payah pergi banyak-banyak, tuan-tuan. Satu-satu, bagi faham betul. Ada apa, tuan-tuan? Silakan. Tak ada, ya, tak nak tanya, pergi 1593 Anas, ya. Anas kalau tak sebut nama bapa, Anas bin Malik. Kalau tak sebut nama bapa, ya, itu kaedah dalam hadis. Kalau nak sebut orang lain, Anas bin Nadar, mesti letak nama bapa dia. Tapi kalau tak letak nama bapa, understood, Anas bin Malik. Walaupun not mention, ya, not mention specifically, tetap Anas bin Malik. Macam itulah cara tengok, tuan-tuan. Ya, jangan kita kata Anas mana pula ni, apa tak bagi tahu, sebab understood. Ya, dah tahu dah kan, tak ada orang lain. Ya, Anas bin Malik lah, pasal dia yang paling lama dengan Nabi. Ya, nama Anas ni tuan-tuan, yang paling menonjol, yang viral seorang je, Anas bin Malik. Ya, beliau orang Mekah ke Madinah? Orang Madinah. Kita dah sebut tadi, tuan-tuan, ya, Anas bin Malik, orang Madinah. Dia duduk di Madinah, ya. Maknanya dia dengan Nabi ni hanya 10 tahun ajalah. Ya, pasal apa? Sebab dia tak duduk dengan Nabi di Mekah. Ya, yang duduk dengan Nabi di Mekah tadi siapa, Kak Mariatun? Yang duduk kat Mekah tadi, siapa dia? Budak yang duduk kat Mekah tadi. Yang masuk Islam di Mekah, kemudian ikut bapa dia hijrah ke Madinah. Siapa tadi kita sebut mula-mula tadi, tuan-tuan? Abdullah Umar. Ya, Abdullah bin Umar, tuan-tuan. Tuan-tuan take note lah, tuan-tuan. Ya, pasal kita akan jumpa berpuluh kali, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan dengar video ni, Ustaz ulang benda yang sama je, tuan-tuan. Ya, Abdullah bin Umar. Abdullah ya. bin Umar. Ya. Kak Nap dah jawab dah tadi, Kak Mas. Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar tu yang Mekah. Anas bin Malik orang Madinah. Jadi mana satu lebih lama masa bertemu dengan Nabi? Abdullah bin Umar lah. Abdullah bin Umar, tuan-tuan. Ya, pasal dia daripada Mekah. Ya, macam mana kita tahu dia orang Mekah? Dah anak Sayyidina Umar. Takkan Umar tu orang Madinah. Umar tu kan orang Mekah. Ya, dia pernah nak bunuh Nabi di masa di Mekah. Ya, kalau di Madinah yang jahat tu bukan orang Mekah, tuan-tuan. Yang jahat di Madinah ni mesti orang Madinah. Orang munafik ataupun orang Yahudi. Itu je cerita dia, tuan-tuan. Kalau Mekah penyembah berhala. Ya, kalau Madinah orang Yahudi, orang munafik. Ya, itu dia punya apa kita panggil, ya, Nabi punya apa kita panggil kruk, ya, di Mekah, ya, orang penyembah berhala. Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya. Jadi mereka ni orang jahat yang lawan Nabi, ya. Tapi one of them jadi beriman. Walaupun Abu Jahal tak beriman, jahat, mati, Abu Lahab pun mati, ya. Abu Jahal mati dalam perang, Abu Lahab mati di luar perang. Tapi kalau Abu Sufyan akhirnya walaupun dia lawan Nabi, dia jadi ketua panglima tentera lawan Nabi dalam perang Uhud, perang Khandaq. Tapi akhirnya masuk Islam dia, tuan-tuan, ya. Kerana hidayah Allah tu kita tak tahu. Allah boleh bagi pada sesiapa saja. Jadi maksudnya untunglah dia, ya, walaupun bermula dengan episod jahat, tapi akhirnya jadi orang beriman. Untunglah dia, tuan-tuan. Malah dia jadi bapa mertua Nabi. Ya, pasal anak dia kahwin dengan Nabi. Sebab cerita Nabi kahwin ni kebanyakan isteri Nabi tu orang Mekah ke Madinah, tuan-tuan? Kebanyakan isteri Nabi orang Mekah ke Madinah? Ya, siapa, tuan-tuan? Mekah ke Madinah? Syarin, siapa isteri Nabi? Banyak Mekah ke Madinah? Kak Wan? Madinah Ustaz. Dia ke Madinah, ya. Ada tak isteri Nabi orang? Ada tak isteri Nabi orang Madinah? Ya, Kak Nurul kata Madinah. Mekah lah Kak Nurul. Kenapa pula Mekah dia tahu dia dekat Mekah dia ada 2 isteri tu. Kat Mekah Nabi berapa tahun? 13. 13 tapi dia 2 je isteri dia. Khadijah dengan Hafsah. Oh, Kak Nurul salah faham soalan. Apa dia soalan? Apa Ustaz tanya? Apa Ustaz tanya soalan? Isteri Nabi banyak kat Mekah ke banyak? Banyak orang Mekah ke banyak orang Madinah? Yes. Orang Madinah lah. Orang Mekah lah, mana ada orang Madinah? Isteri Nabi tak ada orang Madinah. Ya ke? Okey, kita tengok satu-satu. Ya, isteri Nabi Aisyah. Ya, Aisyah anak Abu Bakar. Abu Bakar Mekah ke Madinah, Kak Nurul? Mekah. Anak isteri Nabi Hafsah. Bapa dia Omar. Orang Mekah ke Madinah? Mekah. Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah tu bapa dia orang apa ni? Bani apa kita panggil Bani Mahzum, orang Madinah, orang Mekah. Ya, Hafsah, ya, Aisyah, Ramlah anak Abu Sufyan. Abu Sufyan orang Mekah Madinah. Mekah.
Ya, semua Mekah mana ada Madinah. Isteri Nabi Madinah tak ada Arab. Seorang aja, Sofia. Itu pun Sofia dah hijrah ke apa kita panggil ya, ke apa nama tempat tu, tuan-tuan ya. Duduk ke utara tu. Maknanya dia dihalau keluar sebab bapa dia nak bunuh Nabi. Ya, jadi dia dihalau keluar daripada Madinah. Nabi kahwin dengan dia pun bukan di Madinah, ya. Di Khaybar, tuan-tuan. Nabi tak ada isteri orang Madinah. Mana ada isteri Nabi orang Madinah? Isteri Nabi 11 semua. Yeah, Semua but, but then dia kahwin di Madinah lah, the origin. memanglah sebab dah hijrah ke Madinah, memanglah kahwin di Madinah, tapi orang mana? Orang Mekah. I was thinking that way, dia lama di Madinah, isteri dia ramai kat Mekah, dia isteri dia dua, tu kan, dua start. Tapi dia kahwin memanglah kan, macam dengan Hafsah kan. Nabi pasal apa Nabi tak kahwin dengan Hafsah di Mekah? Pasal Hafsah dah ada suami, nak kahwin macam mana? Jadi bila Nabi kahwin dengan Hafsah, kita dah sebut tadi, ya. Nabi kahwin dengan Hafsah setelah suami Hafsah meninggal. Kalau tuan-tuan ingatlah tadi Ustaz sebut, ya, suami Hafsah meninggal dalam perang apa tadi tuan-tuan? Dalam perang apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak ingat? Badar, Ya? Perang Badar. Perang Badar, tuan-tuan, dalam perang Badar. Jadi bila meninggal dalam perang Badar, tuan-tuan, ya, barulah ya Hafsah tu available. Maknanya habis dalam perang Badar, meninggal, kemudian habis iddah dia 4 bulan 10 hari, kemudian barulah Nabi kahwin dengan dia, ya. Sebab tu Nabi kahwin dengan dia di Madinah. Pasal semua perang Nabi berlaku di Madinah daripada perang Badar. Ya, starting from perang Badar, perang yang pertama, sampailah perang yang terakhir. Ada 27 perang Nabi pergi, tuan-tuan. Semua ya peperangan tersebut berlaku di Madinah, tak ada di Mekah. Cerita dengan Yahudi berlaku di Madinah. Cerita orang munafik di Madinah, tak ada orang Mekah, tuan-tuan. Tapi isteri Nabi semua kebanyakannya berasal daripada Mekah. 11 isteri Nabi tu, 11. Ya, 2 saja yang bukan orang Mekah, tuan-tuan. 2 saja. Yang pertama tadi Ustaz sebut orang Yahudi Madinah tapi dah hijrah ke Khaybar. Sofiah nama dia. Seorang lagi perempuan Badui. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia Badui. Ya, namanya ialah Juwairiyah. Ya, yang selalu kita zikir Juwairiyah kan, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi sampai habis tu. Itu ya, biasanya Nabi ajar asalnya pada Juwairiyah. Juwairiyah orang Badui, Sofiah orang Yahudi, yang lain semua orang Mekah, tuan-tuan. Ya, kerana orang Mekah ni bangsawan. Ya, sama ada dia daripada Bani Hashim ke, Bani Umayyah ke, Bani Makhzum ataupun kabilah-kabilah lain, walaupun mereka ni kedudukan lebih rendah daripada Bani Hashim Nabi, tapi mereka ni orang Quraisy. Orang Quraisy ni dianggap paling mulia kerana mereka jaga Kaabah. Mereka bagi minum jemaah haji umrah, ya, mereka bagi jaga keselamatan, bagi tempat tinggal, bagi makan dan sebagainya. Jadi orang Mekah ni memang paling hebat lah, tuan-tuan. Ya, kalau dia beriman lagi hebat. Tapi kalau dia tak beriman pun mulia dia, tuan-tuan. Cuma sayang, ya. Kalau dia tak syahadah, dia tak dapat pahala lah. Ya, sebab syarat untuk dapat pahala tu mesti syahadah. Okey, ya, tu cerita dia. Jadi jangan lupa semua isteri Nabi orang Mekah. Of course, ya, kahwin di Madinah lah, ya. 2 je kan yang kahwin dengan Nabi di Mekah. 3, tuan-tuan. Khadijah, nombor 2 Saudah, nombor 3 Aisyah. 3-3 tu orang Mekah. Baki lagi, ya, dia punya baki tu 8 orang lagi semua di Madinah. Tapi asal-asalnya orang Mekah juga, kecuali 2 tadi. Yang pertama orang Yahudi, perempuan Yahudi, Sofiah binti Huyai, yang asalnya orang Madinah, tapi dia bukan Arab, ya. Dia pun dah hijrah ke Khaybar. Nabi kahwin dia tu selepas balik pada Khaybar. Ya, selepas perang dengan orang-orang Yahudi. Yang kedua wanita, ya, daripada kalangan Badui, tuan-tuan. Ya, tapi Badui kaya. Ya, ini bukan Badui merempat, tuan-tuan, ya. Badui kaya, banyak unta, banyak binatang ternak, apa ni, kambing, ya. Ada emas, perak, macam-macam. Mereka ni Badui kaya. Ya, jadi apa kita panggil, ya. Mereka punya apa kekayaan tu, ya, menyebabkan mereka sombong. Ya, kerana orang kaya ni dia sombong pula, tuan-tuan, ya, zaman tu lah. Ya, jadi oleh kerana tu dia rasa dia hebat. Ya, memang dia rasa dia boleh beli, tuan-tuan, ya. Macam kita kata apa kita panggil, ya. Apa ni pilihan raya Pilihan raya New York, tuan-tuan, ya. Datuk Bandar New York. Cuba tuan-tuan tengok. Ya, Zohran apa kita panggil Mamduni, ya. Siapa Mamdani, siapa yang bantu dia, tuan-tuan? Yang bantu dia rakyat je, orang biasa. Ya, orang biasa yang susah, ya. Tapi yang lawan dengan dia si Komo tu siapa, tuan-tuan? Semua billionaire yang bantu. Bagi duit, ya. Pump in duit untuk election, tapi kalah, tuan-tuan, ya. Allah nak tunjuk bahawasanya
kalau dia tak boleh deliver, buat banyak kes, banyak isu, ya, songlap duit dan sebagainya, buat apa orang nak pilih? Orang nak pilih Mr. Clean. Memanglah, ya, kita kata, orang kritik lah, orang kata, Mamdani ni maknanya dia memang Muslim kan, ya, tapi cuba tengok isteri tak bertudung apa, nantilah dulu tuan-tuan, ya. Dalam konteks Amerika tu, kita kata mungkin adalah, ya, dia punya kira bicara dia. Ya, lambat laun nanti insya-Allah, ya, mudah-mudahan, ya, dapat hidayah, ya, boleh tutup aurat. Tapi for the time being, kita kata, paling kurang ya tuan-tuan ya dia fight untuk orang susah supaya mereka boleh survive duduk di mana tuan-tuan ya di New York. Jadi maknanya ya Allah dah tunjuk sesuatu yang nak membuka mata manusia ya. Bila orang tanya pasal apa ni kau orang tak nak sokong? Ya kau sokong Komo ke si siapa ni? Si Mamdani. Dia kata buat apa nak sokong Mamdani dia Muslim. Sebab apa kalau dia Muslim apa masalah dia? Ya. Dia kata mungkin akan berlaku sekali lagi ya 9/11 pasal dia Muslim. Teruk sangat tu tak pemikiran macam tu. Ya. Yang sokong Mamdani siapa dia tuan-tuan? Orang Yahudi pun sokong. Ya, sebab Yahudi ni bukan semua kaya semua, ada miskin pun ramai tuan-tuan, yang merempat pun ramai. Duduk di New York bandar besar kan. Jadi maksudnya Allah nak bagi pengajaran pada kita ya supaya kita panggil apa belajarlah ya. Learn something tuan-tuan ya daripada apa yang berlaku di luar negara. Di Malaysia sama juga tuan-tuan. Jadi biasanya orang yang ada duit, ada harta ni dia rasa dia boleh beli orang, dia boleh menang. Ya Allah dah tunjuk tuan-tuan tak mesti tuan-tuan. Walaupun dia pump in duit berapa banyak pun. Kalau Allah nak kata dia kalah, dia tetap akan kalah. Ya. Kalau masuk pilihan raya pun tuan-tuan, ya, hilang wang pertaruhan. Wang pertaruhan pun hilang. Orang tak sokong. Memang orang tak sokong, tuan-tuan. Ya. Wang pertaruhan pun hilang. Maknanya nak kata apa, tuan-tuan? Orang tak nak. Ya. Manusia ni dah ada media sosial dah. Ya. Walaupun kita tidak menguasai akhbar ke apa, tuan-tuan, tapi media sosial, ya, dia memainkan peranan yang sangat penting. Jadi orang muda-muda, kebanyakannya bergantung pada media sosial. Tapi macam tadilah, ya. Kalau mereka duduk dalam circle yang tak bagus, jadi tak baguslah, sayanglah tuan-tuan. Media sosial digunakan dengan cara betul. Boleh dakwah, ya, boleh bagi video-video yang bagus, nasihat, ya, cerita-cerita tentang benda-benda baik, pengajaran tuan-tuan, ya. Even orang belajar pun daripada media sosial, banyak benda yang boleh kita belajar. Secara percuma tuan-tuan, alhamdulillah. Okeylah tu cerita dia. Okey, selesai, ya. Kita baca satu hadis lagi tuan-tuan sebelum kita tamat. Ya, 1593 daripada Anas bin Malik. Kita dah sebut tadi. Anas tak ada sebut nama bapa, automatik Anas bin Malik. Ya, Ustaz ajar satu lagi tuan-tuan. Jabir. Kalau Jabir tak sebut nama bapa, Jabir bin Abdullah. Itu dah understood dah tuan-tuan. Anas bin Malik. Kalau Jabir, Jabir bin Abdullah. Ya, kadang-kadang disebut Abdullah saja tuan-tuan. Abdullah ni ramai. Ya, anak Omar, Abdullah bin Omar. Anak Saidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Anak Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair. Anak Amru, Abdullah bin Amru. Ya, jadi maknanya ramai Abdullah ni. Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az-Zubair. Ya, jadi ketua pemanah di Madinah tu Abdullah bin Jubair. Ya, jadi ramai nama-nama yang hebat-hebat ni tuan-tuan. Ya, yang mimpi jumpa dengan malaikat ajar tentang apa ni apa kita panggil azan tu ya Abdullah bin Zaid Abdullah juga ramai Abdullah tapi dalam hadis kalau disebut ya an Abdillah ya hadis daripada Abdullah tak sebut nama bapa ya bukan Abdullah bin Umar bukan Abdullah bin Abbas bukan Abdullah bin Amru bukan Abdullah bin Az-Zubair ya bukan Abdullah bin Qais bukan Abdullah bin Jubair bukan tuan-tuan kalau tak sebut nama bapa Abdullah siapa tuan-tuan? Abdullah bin Mas'ud. Ya, orang Mekah. Orang nombor 21 masuk Islam tuan-tuan. Ya, hebat dia ni. Walaupun dia bukan Quraisy, dia orang Mekah tapi bukan Quraisy. Ya, dia orang Badui. Badui dekat-dekat dengan padang Arafah tu. Bukan duduk di downtown di Mekah tuan-tuan. Jadi tak sebut nama bapa understood Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi kalau nak orang lain sebut nama bapa. Anas tak ada orang lain dah. Anas bin Malik. Jabir bin Abdullah. Ustaz tebuk pada tuan-tuan 3 tadi. Anas tak sebut nama bapa, Anas bin Malik. Jabir tak sebut nama bapa, Jabir bin Abdullah. Ya, Abdullah tak sebut nama bapa, Abdullah bin Mas'ud. Biasanya macam itulah tuan-tuan. Apa cerita Anas ni? Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi dulu masih hidup, kata Anas. Pasal apa Anas tahu? Dia duduk dengan Nabi ke? Ya, dia tak duduk tinggal dengan Nabi, tapi dia melayan keperluan Nabi pada siang hari, tuan-tuan. Ya, daripada pagi waktu duha sampai menjelang maghrib, Anas akan bersama dengan Nabi, tuan-tuan. Dia tak duduk di serambi masjid. Pasal dia anak orang kaya, ada rumah. Ya, tapi rumah dia di Quba.
Jadi dia dengan Nabi itu belah siang saja. Ya, day session tuan-tuan. Night session orang lain pula. Ya, sebab dia balik ke rumah dia di Quba. Quba dengan Madinah tuan-tuan 3.2 kilometer. Ya, 3.2 kilometer. Mana dua batu. Sebab satu batu 1.6. Dua batu 3.2 lah. Ya, jaraknya agak jauh lah. Walaupun kita kata ya boleh pergi selalu, bolehlah pergi selalu tuan-tuan ya, tapi sembahyang fardu kita sembahyang di Masjid Nabawi lah. Ya, sembahyang Masjid Nabawi pun kena faham tuan-tuan ya, jangan sembahyang kat luar. Luar tak dapat pahala. Sebab tu selalu dalam apa ni, apa kita panggil khusus umrah ke khusus haji, ustaz akan bagi tahu tuan-tuan dan puan, kita pergi ke Madinah ni ya, kita nak masuk dalam masjid. Tuan-tuan jangan sembahyang di bawah umbrella tu. Ya, orang biasa sembahyang bawah umbrella. Posting bawah tu. Ya, share gambar dengan kawan-kawan. Kita orang tengah sembahyang di bawah ya umbrella. Ya, dia tak tahu sembahyang bawah umbrella tu tak dapat pahala 1,000. Sebab tu tuan-tuan kena belajar. Ya, jangan kita main bedal je. Pergi umrah dah selalu dah. Ya, tapi tak ada perubahan. Sama je tuan-tuan. Ya. Kualiti umrah kita pun macam tu je tuan-tuan. Ya, kita tak nak belajar. Kita kata ustaz-ustaz pun duduk sembahyang kat luar. Ya, dia kata tak boleh nak masuk dalam. Dah kita datang lambat, memanglah tak masuk dalam. Tapi kalau kita datang lambat pun, ya, masih boleh masuk dalam. Sebenarnya boleh, cuma kena naik atas. Kalau lelaki, perempuan tak ada pilihan lah. Ya, lelaki boleh naik atas. Ya, ada tangga. Ya, sebelah kiri, sebelah kanan ada tangga. Masuk tu, ya, tentera dia, polis dia akan tunjuk fork, dia kata fork. Fork tu mana atas? Naik atas, ya. Kalau kita sembahyang, mana lebih bagus? Sembahyang dalam bangunan, tapi di peringkat atas yang tak ada bumbung, ataupun sembahyang di bawah, apa kita panggil? Ya, sembahyang di bawah umbrella tu, tuan-tuan. Hydraulic umbrella. Sembahyang dalam bangunan, walaupun di sebelah atas. Dapat 1,000 pahala, gandaan pahala solat fardu. Solat fardu, tuan-tuan, ya. 5 waktu kita datang tu dapat 1,000, 1,000, 1,000 setiap kali solat. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang di luar, sembahyang sah. Ya, tapi tuan-tuan tak dapat 1,000 sebab yang dikira 1,000 dalam kawasan saja tuan-tuan. Ya, dalam kawasan yang berapa kita panggil bangunan tu. Ya, dalam physical structure dia tuan-tuan. Kalau luar tu dianggap di luar. Luar tak masuk. Berbeza dengan Masjid Haram Mekah tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan ya, sebab tu Ustaz ajak tuan-tuan belajar hadis, belajar sirah, belajar tafsir Quran ya. Kita ada tadabbur. Ya, dulu kita ada apa lagi kita kata ya. Kita belajar bab akhlak selesai alhamdulillah. Ya, dalam akhlak tu ada macam-macam. Ada persoalan sirah, ya, ada hadis, ada ayat Quran. Alhamdulillah banyak benda kita belajar. Ya, kita belajar Bulughul Maram pula tuan-tuan, hadis-hadis hukum. Ya, supaya bila kita beribadah tu kita ada guidance. Kita ada panduan tuan-tuan ya. Jangan bedal je tuan-tuan. Ibadah ni tak boleh main bedal. Macam kita baca Quran ya. Kita kata yang penting baca Quran. Baca Quran tu memang bagus tuan-tuan ya. Boleh pahala tapi kena baca betul. Ada tajwid, ada makhraj huruf, ada peraturan, tak boleh main bedal je. Kalau main bedal boleh berdosa pula tuan-tuan. Oh, dia kata kalau macam tu tak nak baca Quran lah ya. Tak, Quran kena baca. Quran tu jadi kawan rapat kita tuan-tuan ya. Sebab kalau kita nak Quran tu jadi teman rapat kita di kubur, ya, jadi sesuatu yang boleh bagi syafaat kita di mahsyar besok, di dunia pun kita kena rajinlah berdamping dengan dia. Berdamping tu bukan peluk dia tuan-tuan ya. Berdamping tu makna membaca, melihat makna, ya, mentadabbur makna dia, mencari tafsiran dia dan amalkan dalam kehidupan seharian. Macam itulah tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey, ya. Nabi sebut apa? Allahumma anfa'ni. Ya Allah, manfaatkanlah aku. Ya, manfaatkan. Beri manfaat kepada aku bima alam tani. Dengan apa yang kau ajar aku, ya Allah. Ya, jadi apa yang kita belajar ni, tuan-tuan, apa yang kita belajar hari ni, ada 2 hadis ni. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat kepada kita. Kita boleh amal, kita boleh baca. Dengan sebab kita baca tu, mudah-mudahan ya Allah bagi keselamatan kepada kita. Allah baiki hidup kita. Allah baiki agama kita, hidup kita di dunia, hidup kita di akhirat, dan Allah jadikan kehidupan kita ya sebagai tambahan pahala. Dan kalau Allah nak matikan kita, kerana Allah nak selamatkan kita daripada kejahatan, tuan-tuan. Jadi yang pertama, Allahumma anfa'ni, ya Allah manfaatkanlah aku. Berilah faedah kepada aku bima alam tani, dengan apa yang kau ajar aku. Wa alimni, ajarkan kepada aku ma yanfa'uni, apa yang memberi manfaat kepada aku. Ni terbalik-balik dia doa yang sama ni tuan-tuan. Manfaatkan apa yang kau ajar aku, ajarkan kepada aku apa yang memberi manfaat, memberi faedah, warzuqni, dan rezekikan aku apa tuan-tuan? Ya, ilman yanfa'uni, ilmu yang memberi manfaat kepada aku. Tiga-tiga tu membawa makna yang hampir sama. Minta Allah bagi manfaat dengan ilmu,
minta Allah ajar kita ilmu yang bermanfaat dan minta Allah bagi rezeki pada kita dengan ilmu yang memberi faedah dan manfaat. Rawahu An-Nasa'i, riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan dia lah, sebab Imam Nasa'i ni ada kitab Sunan dia. Ya, jangan lupalah 7 ya ulama ya kita panggil hadis collector yang mengumpul hadis tuan-tuan. Ya, 7 jangan lupalah, kita ulang balik. Setiap kali kuliah mesti ulang je tuan-tuan. Ya, di atas sekali Ahmad bin Hanbal, A atas sekali. Nombor 2 Imam Al-Bukhari, B. Nombor 3 Imam Muslim, M. Ya, nombor 4 Imam At-Tirmizi, T. Bawah dia Imam Abu Daud, A. Bawah dia lagi Imam An-Nasa'i, yang ni dia tuan-tuan. Bawah sekali Ibnu Majah. Ya, A, B, M, T, A, N, I. Berapa kali dah sebut? Banyak kali dah tuan-tuan. Tiap-tiap kali baca Bulughul Maram mesti sebut punya. Ya, kalau tuan-tuan hadir kelas ustaz yang lain pun sebut benda yang sama. Banyak kali dah sebut. Ya, Abam Tani, ya, A, B, M, T, A, N, I. A, Abam Tani. A, Ahmad bin Hanbal. Kitab dia Musnad, nama kitab dia. Tuan-tuan, ya. Kemudian Al-Bukhari, kitab dia Sahih. Ya, Imam Muslim tadi hadis 1592 tu, tengok Muslim. Darjatnya sahih, ya. Kerana kitab Imam Muslim ni namanya hadis Sahih Muslim. Imam Bukhari Sahih Bukhari. Ya, 3 di atas, A, B, M. Bawah T, A, N, I, 4 orang. T, Tirmizi. Nama kitab dia Sunan ataupun Jami' At-Tirmizi, nama lain dia. Yang kedua Abu Daud, ya, Sunan lagi. Yang ketiga Imam Nasa'i, ya, kitab apa ni, Sunan juga, ya, dan hadis ni sahih, ya, walaupun dalam kitab Sunan tapi banyak hadis sahih juga, ya. Kemudian Ibnu Majah pun sama juga, nama dia kitab Sunan. 4 di bawah tu, ya, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, TANI, semua tu kitab namanya kitab Sunan. Kemudian datang pula imam seorang lagi namanya Imam Al-Hakim. Yang ni kita panggil reviewer of hadis. Ya, ada 7 sahabat Nabi, kita panggil narrator of hadis, 7. Ya, di kalangan sahabat. Kemudian ada 7 lagi yang collect hadis dalam kitab mereka, dan ada juga 7 lagi yang review hadis-hadis tu. Ya, Imam Nasa'i kata sahih, Imam Al-Hakim pun kata sahih. Jadi kuatlah hadis tu tuan-tuan. Imam Al-Hakim ni dia bukan, walaupun dia kolektor juga, tapi dia lebih terkenal sebagai reviewer of hadis. Ada 7 juga. 7 narrators, 7 collectors, and ada 7 ya yang reviewers, yang review tuan-tuan. Ya, yang review ni lah, ya, yang membantu untuk upgradekan hadis tu. Jadi Imam Al-Hakim, ya, bukan hakim, ya, ada al. Nasa'i pun ada al, sebab ni bukan nama dia, gelaran. Ya, kita panggil tadi laqab. Laqab mana gelaran? Al-Nasa'i, An-Nasa'i, 2 Al-Hakim. Ya, ni semua tokoh-tokoh hebat lah tuan-tuan, ya, dan kebanyakan mereka ni bukan Arab. Imam An-Nasa'i, ya, dia berasal daripada Nasak. Nasak tu di Turkmenistan tuan-tuan. Dekat dengan ibu negara Turkmenistan, Ashgabat nama dia tuan-tuan. Ya, lebih kurang dalam 18-19 km daripada Ashgabat tu, ya. Ada bandar lama, kampung lama lah tuan-tuan, kampung kecil. Ya, Imam Nasa'i berasal dari situ. Kalau Imam Al-Hakim, ya, orang Parsi, orang Iran, ya, Naisabur. Naisabur tu belah timur, ya, paling timur lah. Ya, apa kita panggil, ya, kawasan paling timur, sempadan dengan Turkmenistan. Memang area tu tuan-tuan, area ulama-ulama Islam. Imam Muslim pun pada situ. Imam At-Tirmizi, Uzbek kan, ya, Imam Nasa'i, Turkmenistan, Imam Al-Hakim, semua ni. Kebanyakan mereka ni bukan Arab tuan-tuan, ya. Maknanya mereka belajar Arab tu di sekolah, di madrasah tuan-tuan, ya. Dia bukan native speaker tuan-tuan, ya. Macam Imam Malik native speaker bahasa Arab, orang Madinah. Imam Syafi'i asal daripada Mekah, ya, orang Quraisy, ya. Itu memang pure Arab. Para sahabat Nabi pun bukan semua pure Arab tuan-tuan, ya. Ada yang Persian macam Salman Al-Farisi, ya. Ada yang datang dari negeri-negeri lain kebanyakannya. Majoritinya daripada Madinah tuan-tuan, ya. Madinah lagi ramai orang Islam. Mekah tu kurang, ya. Sebab Mekah ni lawan Nabi banyak. Ya, penyembah berhala peringkat awal lah. Kemudian nanti baru masuk Islam. Tapi ramai yang matilah tuan-tuan, dalam perang Badar mati ramai, 70, ya, orang Quraisy mati, termasuklah Abu Jahal. Abu Lahab mati di luar perang sebab terkejut macam mana boleh kalah, ya. Perang Uhud pun kalah juga, perang Khandaq pun kalah juga. Jadi maknanya banyak yang mati dah. Ya, yang kita panggil otai-otai ni banyak yang mati tuan-tuan. Yang hidup ni yang kemudian-kemudian ni, ya. Jadi hadisnya sahih, Nabi selalu memohon kepada Allah, selalu, maknanya sering Nabi baca ni, ya. Tapi yang tadi tu lagi sering lah. Yang hadis 1592 tu, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri tu, itu lagi sering Nabi baca.
Sekali baca lepas subuh, sekali baca lepas maghrib. Ya, maghrib untuk malam, subuh untuk siang. Ya, yang ini doa ni pun Nabi kerap juga baca. Terutamanya ketika kita nak menghadapi pelajaran ataupun selepas daripada kita selesai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Tuan-tuan, ya, maknanya minta supaya Allah ajar kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, minta Allah manfaatkan ilmu yang kita belajar. Minta Allah ajar yang bermanfaat dan rezekikan kita ilmu yang bermanfaat juga. 3 kali sebut yang fa'uni, tuan-tuan. Ya, yang fa'uni 2 kali, satu lagi infa'ni. Ya, manfaatkan apa yang kami belajar. Mengucapkan, ya, Nabi selalu memohon pada Allah ilmu yang bermanfaat dan pemberian kurnia, ya, yang membawa Nabi kepada kebaikan. Kurnia tu kurniaan ilmu lah. Ya, Allah bagi kurnia. Warzuqni, rezekikan kami, kurniakan kami, ya, kurniakan saya. Dalam hadis ni saya lah. Ya, ilmu yang memberi manfaat, memberi faedah kepada kita. Dan ilmu tu tak mesti ilmu agama pesih, tuan-tuan, ya. Ilmu apa-apa sajalah. Ilmu kejuruteraan ke, ya. Sebab kalau tak ada jurutera civil engineer, macam mana nak buat bangunan? Macam mana nak buat jalan, tuan-tuan? Macam mana nak buat jambatan, kan? Kalau tak ada engineer, apa kita panggil, ya, automotive engineer, macam mana nak buat kereta? Ya, yang tak ada, yang ada background dalam bidang otomotif, macam mana kalau kereta rosak, siapa nak repair? Jadi maknanya masing-masing ada bidang dia, ada kepakaran dia. Ya, dia spesialis dalam bidang dia, tuan-tuan. Dalam bidang banking, dalam bidang pertanian, ya, dalam bidang marketing dan sebagainya. Masing-masing lah, ya. Kemudian yang terakhir, mengucapkan doa seperti tersebut pada hadis ini adalah sunnah. Apa tadi sunnah? Kebiasaan, jangan lupa, tuan-tuan. Ya, tadi Kak Nurul sebut apa ni, apa kita panggil? Nabi punya perbuatan, betul, tak salah. Ya, Nabi punya percakapan pun betul. Nabi punya endorsement, perakuan pun betul. Yang senangnya, kebiasaan Nabi. Sama ada yang Nabi cakap, Nabi buat, atau Nabi perakui, Nabi endorse. Senang, tuan-tuan. Ya, apa dia? Tadi panggil tradition. Prophetic tradition, ya, maknanya tradisi Nabi yang kita panggil sebagai sunnah, ya, sunnah nabawiyah ataupun sunnah saja, ataupun kita panggil kebiasaan Nabi lah, ya. Ketika Nabi hidup, doa apa yang Nabi biasa baca, zikir apa yang Nabi selalu sebut, ya, sembahyang apa yang Nabi amalkan, yang Nabi buat consistently, tak tinggal. Antaranya qabliyah subuh lah, kan, qabliyah subuh walaupun travelling, duha walaupun travelling Nabi tak tinggal. Ya, witir sama juga. Tuan-tuan nak pergi mana pun dalam dunia ni, pergilah berjalan. Nak pergi ke kutub utara ke, kutub selatan ke, nak pergi safari Afrika tengok binatang-binatang ke, ya. Tuan-tuan nak travelling ke New Zealand ke, nak berjalan ke mana saja, tuan-tuan. Europe ke, negara Arab ke, pergilah. Tak ada masalah. Ya, tetapi sebagai Muslim, ya, kita kena maintain, ya, kita punya amalan, tuan-tuan. Ya, cuma kalau kita travel, kita boleh jamak lah. Ya, dah lah semayang boleh jamak, boleh qasar pula lagi. Ya, tak payah buat qabliyah ba'diyah, melainkan qabliyah subuh. Satu je, tuan-tuan. Yang lain semua, kita diberi hadiah untuk tak semayang. Tak semayang rawatib lah. Ya, tapi solat zuhur, asar, maghrib, isyak masih kena lah. Ya, cuma boleh jamak dan boleh diqasar. Senang, tuan-tuan. Tak payah solat-solat sunat. Ya, melainkan duha dan witir. Bawah tu darjatnya Hasan, maksudnya itu semua salah, tuan-tuan. Itu apa kita panggil typographical error tu, typing error. Jadi tuan-tuan boleh potong lah darjat Hasan tu. Darjatnya tadi sahih dah tu. Ya, ni salah cetak ni. Darjatnya Hasan buang. Maksudnya bahawa Nabi di samping berdoa seperti termaktub, ya, pada apa kita panggil, pada hadis 1593 tu salah tu, tuan-tuan, ya. Tu sebenarnya di bawah punya cerita tu. Jadi nanti kita terus masuk 1594, ya, daripada Imam Tirmizi, daripada hadis Abu Hurairah. Sama macam tu juga, ya. Minta supaya ditambah ilmu pengetahuan. Okey, ya, selesailah kita pada 1593. Kalau ada soalan silakan sebelum kita tamat. Ada apa-apa? Tuan-tuan, ada apa-apa? Ada, tak ada? Tak ada, ya. Kalau tak ada, Haji Mak Syah tak ada malam ni, ya. Mudah-mudahan kita doa dia supaya selamat di permusafiran. Dan kawan-kawan kita yang musafir juga kita doakan keselamatan. Yang sakit mudah-mudahan Allah bagi sembuh, ya. Yang apa kita panggil, ya, yang berhajat pada ilmu, mudah-mudahan Allah tambah ilmu yang bermanfaat. Dan kita jumpa, ya, pada kesempatan yang akan datang lah, ya. Nanti Ustaz share, tuan-tuan. Ustaz janji tadi nak share. Ya, kot lah tuan-tuan ada minat, ya, ataupun ada kesempatan tengah mencari-cari package nak pergi umrah Ramadan, tapi bukan sebulan lah duduk di sana, tuan-tuan, ya. 3 hari akhir di awal Ramadan. InsyaAllah sempat sembahyang Jumaat
di Masjid Nabawi sekali, Masjid Haram Mekah dalam bulan Ramadan, boleh umrah Ramadan sekali, ya, dan kita apa kita panggil, boleh ziarah tadilah. Ya, ada banyak apa kita panggil tempat-tempat sirah yang kita akan ziarah, ya, di Mekah dan Madinah. Termasuklah, ya, tempat Nabi Soleh, Madain Soleh kita akan pergi di Madinah, tuan-tuan. Taif seperti mana biasa kita akan pergi Qaunul Manazil. Bagi tuan-tuan yang tak pernah ada pengalaman, kita lalu, ya, berhenti di Qaunul Manazil, kita ambil wuduk ataupun kita mandi di situ, ya, ataupun pakai ihram, kita masuk ke Mekah daripada Taif. Dan sudah tentu tempat, ya, berlakunya perang Badar. InsyaAllah kita pergi. Kita akan pergi masjid baru dia dekat situ dan kita boleh tengok, ya, senarai nama sahabat yang terkorban dalam peperangan tersebut. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sama-sama, ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.